Ni saiz 16. So ni aku guna saiz 16 untuk ni. Saiz 16. So dia akan masuk kat sini. Okey, macam tu. Okey, ni kita buka plug dia. Kalau ketat pemegang dia ni, kita sambung lah, bagi panjang sikit supaya kita senang sikit nak buka. Okey. Okey, kita tukar plug yang baru. Masukkan kat sini. Okey, kita masukkan. Okey, kita pusingkan pelan-pelan okay, sebab kita takut benang dia salah benang takut nanti skru dia rosak, benang skru dia rosak. Okey, kita dah letakkan ni. Kita sambungkan ni untuk jadi dia panjang sikit. Lepas tu kita ikat ketat. Okey dah. Okey, macam tu je. Kemudian kita masukkan coil plug ni. Tekan. Dan kita masukkan skru ni kat lubang ni. Dan kita ikat ketat. Okey, macam tu kita nak tukar plug dia kita buat satu-satu. Kita buat semua ni dengan cara yang sama semua. Okey, jom kita tukar yang lain pula.